Maka diutuslah malaikat untuk turun ke bumi, ambil tanah dari pelbagai jenis untuk diciptakan Nabi Adam alaihissalam. Maka diciptalah Nabi Adam alaihissalam ni dari tanah dan air. Apabila siap Nabi Adam ini yang belum ditiupkan roh ni, maka iblis pun datang kepada Nabi Adam ni. Dia masuk di setiap rongga ataupun lubang yang ada di Nabi Adam ini. Apa kata iblis? Kalau makhluk ini diserahkan kepada aku, maka aku akan hancurkan makhluk ini. Itulah permulaan hasad iblis kepada manusia. Lepas tu Allah tiupkan roh kepada Nabi Adam alaihissalam. Semasa Allah tiupkan roh ke kepala Nabi Adam, roh masuk melalui kepala dan roh akan juga keluar melalui kepala ni. Apabila dia tiupkan roh, masuklah semua zuriat Nabi Adam ni bersama roh Nabi Adam ini. Termasuklah zuriat yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Maka apabila masuk nur Muhammad bersama roh Nabi Adam alaihissalam ini, maka seluruh malaikat pergi ke sebelah kepala Nabi Adam untuk tengok betapa indahnya nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Apabila masuk sampai ke mata, bukalah mata Nabi Adam alaihissalam. Apabila mata Nabi Adam buka, Nabi Adam terus tengok di dinding-dinding arash dan di tiang-tiang arash ini bertulis La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan masuk lagi roh Nabi Adam. Sampailah ke sini, maka bersinlah Nabi Adam. Dan Nabi Adam diajar ucap Alhamdulillah. Dan seluruh malaikat menyebut Yarhamukallah. Dan turun lagi. Sampailah ke bahu. Bila turun ke bahu, Nur Muhammad ni, zuriat Nabi Adam yang paling terbaik ni, turun kepada bahu Nabi Adam. Apabila turun di bahu, seluruh para malaikat ni pergi ke bahu sebelah kanan Nabi Adam. Nabi Adam dia tak boleh bergerak lagi. Maka dia tengok, kenapa? Malaikat dia tengok apa ni? Sampai semua pergi ke sebelah kanan dia untuk tengok ni. Nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni. Nabi Adam pun meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni untuk dia nak tengok juga apa yang malaikat tengok ni. Sebabnya semua para malaikat pergi tengok Nur Nabi Muhammad ni. Maka Nabi Adam pun nak tengok juga. Dan Allah turunkan Nur Muhammad ni ke jari Nabi Adam alaihissalam. Maka Nabi Adam tengoklah. Uish, indahnya, cantiknya Nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah tiuplah roh ke seluruh badan Nabi Adam alaihissalam ni, bapa kita semua, dan ni penciptaan manusia yang pertama oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Adam ini bapa manusia dan Nabi Muhammad bapa roh. Apabila Nabi Adam dah tengok cantiknya Nur Nabi Muhammad